Make it easy. Mempersembahkan buku teks versus skrin transformasi pendidikan melalui bahan digital. Waalaikumsalam. Dah duduk. Keluarkan buku teks bahasa Melayu. Buka buku surat 29. Cikgu nak kamu semua baca petikan yang ada di dalam buku surat tersebut. Faham? Faham. Kemudian cikgu nak kamu baca secara bergilir. Faham? Faham. Okey, baca. Hasan dan Syufan sedang menunggu bas sekolah. Keadaan cuaca panas pada waktu itu. Parisan teringat akan panduan tentang sihat pada musim panas yang diamalkan oleh keluarganya. Okey, duduk. Adua, bangun! Sambung apa yang Akil baca tadi. Itulah, tidur lagi. Ya, sambung. Cikgu, saya tak tahu nak baca yang mana. Saya tak dengar tadi. Itulah, sembang lagi. Adua, sambung. Setibanya. Dah nangis pula. Dah semua duduk. Kan dah loceng tu, habis masa saya. Cikgu nak balik nanti kamu lancarkan bacaan. Faham? Sama je lah kan? Begitulah senarai segelintir murid-murid di kelas jika tiada unsur-unsur interaktif, teknologi dan digital di dalam pendidikan. Agaknya, kenapa ini boleh terjadi? Ya, ini terjadi kerana di luar kelas, murid-murid ini sudah terbiasa dengan gadget-gadget dunia tanpa sempadan, interaktif dan menghiburkan. Justru itu, pengajaran dan teknologi tanpa bahan digital sangat membosankan bagi mereka. Atas dasar inilah, saya, Dafina Nur Afika Imtiaz binti Syarizal, memilih tajuk ini untuk dikupas dan diteliti secara bersama. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama telusuri apakah maksud sebenar daripada tajuk ini, buku teks versus skrin, transformasi pendidikan melalui bahan digital. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, transformasi membawa maksud perubahan bentuk. Maka jika digabungkan transformasi dan pendidikan, ia memberi makna perubahan dalam memperkasa pendidikan melalui pendekatan moden, teknologi dan inovasi. Baiklah kawan-kawan, untuk mengetahui lebih lanjut yang manakah lebih baik penggunaan buku teks ataupun skrin di dalam pendidikan, saya bersama Cikgu Nurhani binti Yasiri, Guru Media SK Bandar Banting untuk menghuraikan lebih lanjut isu ini. Baiklah Cikgu, bolehkah Cikgu kupas lebih lanjut isu ini? Boleh Dafina. Okay. Terdapat pro and kontra murid-murid belajar menggunakan buku teks berbanding bahan digital. Antaranya ialah murid-murid PDP boleh dilaksanakan di mana saja menggunakan aplikasi Google Meet dan ataupun Zoom. Yang kedua, PDP menggunakan bahan digital sangat interaktif dan menghiburkan. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Kawan-kawan, melalui dasar pendidikan digital yang telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Fadilina Siddiq pada 28 November 2023 yang lalu, kita dituntut untuk menjadi murid fasa digital. Apakah murid fasa digital? Murid fasa digital adalah murid yang berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, bertanggungjawab dan beretika untuk mencipta dan menghasilkan inovasi, menganalisis data secara saintifik, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi serta berkolaborasi dengan berkesan. Kawan-kawan, kesimpulannya, penggunaan bahan digital bukanlah bermaksud kita mahu mengetepikan kelebihan buku teks yang sedia ada. Malahan, buku teks kini boleh ditukarkan ke dalam bentuk digital iaitu soft copy PDF dan dimuat naik ke dalam AnyFlip, menjadikan ianya lebih mudah diakses bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Sekian dari saya, Dafina Nur Afika Imtiaz binti Syarizal, wartawan Pitops TV Channel.